Apa cerita CK hari ini? Hari ini saya ingin berkongsi satu cerita menarik. Jadi, sila layari video ini sampai habis. Dianggarkan sehingga 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di seluruh negara memperoleh manfaat menerusi inisiatif Budi Madani Diesel. Jika sebelum ini bantuan diberikan secara tunai, bermula 1 Julai 2026, Kerajaan Madani memberikan subsidi terus di pam minyak melalui pengesahan MyCard. Lebih mudah, lebih pantas dan lebih telus. Pemilik kenderaan persendirian yang layak hanya perlu membayar RM2.10 seliter berbanding harga pasaran semasa iaitu RM3.97 seliter. Ini bermakna penjimatan hampir RM1.90 bagi setiap liter diesel yang diisi. Pelaksanaan ini dijangka memberi manfaat kepada sekitar 400,000 penerima di semenanjung Malaysia dan rakan kita di Sabah dan Sarawak serta wilayah Persekutuan Labuan akan mendapat manfaat sekitar 300,000 orang lagi. Jika anda ingin semak kelayakan atau dapatkan maklumat lanjut, sila layari budidiesel.gov.my. Ingat, Madani bekerja.